Korang, hari ni aku nak cerita kenapa Melaka tak ada sultan dan apa yang berlaku pada masa itu dan macam mana wujudnya Kesultanan Johor Riau. Ini kisah tentang sebuah kerajaan Melayu yang hebat weh. Siapa orang Johor kat sini? Sebagai asal usul, aku adalah anak Johor Riau. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like and follow tau. Okey, lepas Melaka jatuh diserang Portugis, seorang putera Raja Melaka bernama Raja Ali Sultan Alauddin Riayat Shah I lari ke Johor. Dia nak bina kerajaan baru, jadi dia pilih satu tempat di tepi sungai Johor untuk mulakan kerajaan Johor Riau. Kerajaan Johor Riau bermula di Kota Kera, Pekan Tua. Pada tahun 1528, Sultan bina kota di sini sebab kawasan ini berbukit dan senang untuk bertahan daripada musuh. Kemudian bila Portugis serang lagi, Sultan pindah ke Kota Sayong. Kemudian berpindah lagi ke Kota Batu Johor Lama. Tempat ni strategik sebab sungainya luas dan dalam, memudahkan kapal dagang datang berniaga. Korang tahu tak, Johor Riau bukan saja nak jadi kerajaan kuat, diorang dah berlawan dengan banyak musuh juga. Antaranya, pertama, perangan tiga segi antara Johor, Aceh, Portugis. Masa tu semua orang nak kuasai Selat Melaka. Akhirnya Johor bekerjasama dengan Belanda dan berjaya kalahkan Portugis pada tahun 1641. Kedua, perangan Johor, Jambi. Johor nak rampas wilayah Tungkal dari Jambi di Indonesia. Johor menang dan Jambi pun tunduk kepada Johor Riau pada tahun 1679. Ketiga, konflik dalaman Bendahara dan Laksamana. Bendahara Tun Habib Abdul Majid dan Laksamana Tun Abdul Jamil berebut kuasa. Akhirnya Tun Abdul Jamil terpaksa undur diri ke Terengganu. Keempat, serangan Raja Kecil. Tahun 1718, Raja Kecil pula cuba rampas tahta Johor. Dia kata dia anak Sultan Melaka, tapi Raja Sulaiman ketika itu minta bantu Opu Bugis 5 bersaudara dan mereka berjaya kalahkan Raja Kecil pada 4 Oktober 1722. Kerajaan Sultan Johor Riau memang bijak melawan musuh, dah macam main strategik game weh. Strategik diorang mula dengan pindah pusat pemerintahan supaya musuh susah nak cari kerajaan Johor. Lepas tu diorang bina kota pertahanan macam Kota Kera dibina dengan pagar kayu besar setinggi 40 kaki. Lepas tu berpakat dengan Belanda untuk kalahkan Portugis dan Aceh pada masa itu. Gila weh. Okey, sekarang aku nak ceritakan kegemilangan Johor Riau pula. Kesultanan Johor Riau bukan saja kuat dalam strategi peperangan, tapi juga hebat dalam penerangan dan penulisan. Masa tu kerajaan Johor Riau mempunyai banyak kelebihan macam mereka ada lokasi pelabuhan dan kedudukan strategik di mana kapal besar boleh masuk ke pelabuhan seperti Johor Lama, Batu Sawah dan Pancur. Lokasi pelabuhan Riau sangat strategik dan sibuk. Ada 500 ke 600 kapal dari pelbagai negara singgah di sini. Mereka juga mempunyai kemudahan membaiki dan membina kapal masa itu. Pelabuhan Johor Riau juga menjadi tumpuan para perdagangan dari China, India dan Arab. Ia juga menjadi pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dan dagangan. Mereka juga ada sistem perdagangan dengan buat tukar barang dan guna duit emas. Malah mata wang asing seperti dolar Spanyol dan duit Belanda pun digunakan, dan mereka juga ada tentera orang laut yang menjadi pengawal pelabuhan dan tunjukkan arah kapal dagangan. Selain dari itu, orang Johor Riau ada penulisan-penulisan buku yang hebat tau, macam Sulalatus Salatin Hikayat Melayu, Kisah Raja-Raja Melaka, dan ada Istadat Hikayat Hang Tuah, cerita tentang keberanian dan kesetiaan pahlawan Melayu. Menarik kan cerita ni?
kita orang Johor patut bangga weh dengan sejarah kita. Okeylah, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, follow and share Remiza channel, okay? Terima kasih kerana menonton tau. Bye.